Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan kat korang berapakah pendapatan saya jual pisang untuk minggu ni. Sebelum tu, tolong tekan butang subscribe dan like di bawah untuk membantu channel ni berkembang. Terima kasih bagi dah subscribe. Okey, ini penghasilan duit pisang saya untuk satu minggu ni. Okay, kalau nak tahu berapa saya kira berapa duit ni, tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, saya akan share SOP penanaman pokok pisang saya ni. Sebelum kita nak tanam pokok pisang ni, pastikan kita peluk atau rotor tanah terlebih dahulu. Kemudian kita gali lubang. Taburkan kapur dolomite dan penggalak akar ke dalam lubang yang digali tersebut. Tak ada penggalak akar pun tak apa. Buang ke semua akar yang ada pada anak pokok pisang. Rendamkan anak pokok pisang ke dalam air bercampur klorok. Ini untuk membunuh kuman-kuman ataupun virus yang boleh mendatangkan penyakit pada pokok pisang. Semasa pokok pisang masih kecil, gunakan mesin rumput untuk potong rumput. Racun rumput ikut masa yang perlu saja. Kalau kita kerap sangat meracun rumput pun tak boleh. Ianya boleh merosakkan tanah. Nanti pertumbuhan pokok pisang kita tak cantik. Saya hanya gunakan racun rumput 2 kali saja setahun di kebun saya ni. Air penting untuk pembesaran pokok pisang. Kalau tak mampu pasang sprinkler, elok tanam pisang ni pada musim hujan. Supaya senang pokok pisang kita dapat air. Tak payah susah-susah nak siram atau jirus. Untuk pembajaan pula, bagi pokok pisang yang berumur 2 bulan ke bawah, saya menggunakan baja urea. Selepas 2 bulan selepas tanam, saya ganti dengan baja subur. Baja subur yang saya guna untuk pokok pisang saya adalah NPK 16-16-16. Brand yang terbaik adalah brand Yaramila. Guna segenggam untuk satu anak pokok. NPK 16-16-16 ni memang baja khas untuk suburkan anak pokok. Pokok-pokok yang hendak membesar memang digalakkan untuk memakai baja ni. Guna segenggam sebulan sekali dah cukup. Sebaik saja pokok masuk usia 7 bulan, tukar ke baja buah. Baja buah ni baja NPK 12-12-17. Brand yang saya pakai adalah brand Nitrofosca. Brand ni memang terbaik untuk meningkatkan kualiti buah. Sikat buah juga boleh bertambah dan buah kita akan menjadi lebih besar. NPK 12-12-12-17 ni mengandungi nutrien-nutrien yang cukup untuk memastikan pokok pisang kita dapat menghasilkan buah yang berkualiti. Sebaik saja pokok pisang mula mengeluarkan jantung, kita perlu hentikan memberi segala jenis baja kepada pokok pisang. Senang cerita, stop baja bila dah berjantung. Ini untuk mengelakkan buah pisang kita rosak atau pecah akibat baja. Pengalaman peribadi saya pernah memberi baja kepada pokok pisang yang sudah berjantung. Hasilnya, buah pisang saya jadi pecah atau merekah. Bila semua buah pisang dah keluar, barulah kita potong jantung pisang tersebut. Jangan terburu-buru potong jantung pisang dari tandai pisang. Mana tahu ada sikat lain lagi yang nak keluar. Pokok pisang ni pun jenis mudah kena serangan penyakit. Jadi, kita kena cegah sebelum terlambat. Saya gunakan campuran racun ulat, racun kulat dan baja folia hijau sebulan sekali. Ketiga-tiga bahan ni boleh dicampur dan diguna untuk sekali jalan je. Racun ulat boleh pakai apa jenis pun. Untuk racun kulat, saya syorkan pakai racun kulat dari brand Stihl. Stihl ni dia mempunyai bahan aktif seperti propiconazole yang bagus untuk mencegah penyakit sigatoka. Sigatoka ni penyakit kulat. Dia jenis penyakit kulat. Dia bukannya penyakit kronik macam muko atau fusarium, tapi dia masih berbahaya lah. Selalunya sigatoka ni akan menyerang pokok pisang berangan.
jaga-jaga penyakit sigaroka ni selalu menyerang pokok di waktu musim hujan. Saya juga campur baja folio hijau di campuran racun kulat dan ulat tersebut. Baja folio hijau ni bagus untuk pembesaran pokok pisang kita. Baja folio hijau ni boleh juga digunakan untuk pokok-pokok yang lain seperti pokok durian, pokok motoa dan pokok-pokok lain lagi lah. Guna brand apa pun okey. Saya guna brand Fast Grow. Tiga-tiga bahan ni kita campur je sekali dalam tong racun. Biar sekali jalan je. Untuk dapatkan buah yang besar dan berkualiti, buang semua anak pisang yang tumbuh di keliling pokok dan simpan satu saja bila induk pokok masuk usia 7 bulan. Itu kalau nak buah besar dan berkualiti. Macam saya ni, saya nak duit dengan segera. Jadi, saya simpan 3 anak pokok saja. Pastikan korang tak simpan lebih dari 3 anak pokok pisang. Kalau simpan anak banyak sangat, nanti anak pokok pisang tu dia akan berebut-rebut baja. Bila ubi pokok timbul dekat tanah, kita kena limbung tanah tu balik. Tujuan dia supaya bila angin datang, pokok kita tak tumbang. Kadang-kadang kalau buah terlampau berat sangat pun pokok boleh tumbang. Limbung tanah ni dapat mengelakkan baja dari pergi ke merata tempat. Lebih-lebih lagi pada waktu hujan. Jangan lupa untuk balut buah pisang untuk dapatkan kualiti buah dan cantik mata memandang. Pakai plastik warna apa pun tak kisah, asalkan korang balut je pisang tu. Di tempat saya, harga pisang dah mula jatuh dari harga RM2.50 sekilo ke RM2.30 sekilo untuk semua jenis pisang. Setiap tempat berbeza harga untuk sekilo pisang. Bayangkan kalau standard pisang nangka, kita dah boleh dapat berat dia 30 kilo. Kita dah boleh dapat RM75. Itu baru standard. Kalau 10 tandan, dah RM750. Paling berat, pisang nangka saya pernah cecah 40 kilo setandan. Pisang berangan pun sama, 40 kilo setandan. Pisang emas, 13 kilo setandan. Saya selalunya tebang pisang seminggu sekali. Kiranya, dalam sebulan tu, 4 kali tebang. Jumlah pendapatan pula, tak menentu. Time pisang banyak, banyaklah dapat. Time pisang kurang, sikit lah. Tengok juga berapa jumlah yang kita tanam. Kalau nak untung tiap-tiap minggu, buat macam saya. Simpan 3 anak pokok. Okey, sekarang kita akan kira berapakah penghasilan pisang kita untuk minggu ni. Okey, ini hasil pisang untuk 1 minggu saja. Untuk minggu ini. Kita mula daripada duit 100 dulu. 100, 200, 300, kita ke duit 50, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ni dah 1000, 1630, 10, 20, 30. Kiranya jumlah pisang kita pada minggu ni adalah 1630. Tengok, seminggu ini dah pecah rekod lah. Pertama kali saya dapat 1630 pisang untuk kira duit pisang untuk minggu ni. Baiklah, sekian saja dari saya. Terima kasih kerana menonton video saya ni. Kalau belum subscribe, tolong tekan butang subscribe di bawah.